Hai semua. Video tutorial kita pada kali ini adalah mengenai Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Jom kita lihat bersama-sama. Soalan untuk topik ini. Lengkapkan raja di bawah berkaitan dengan kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong. Soalan ini dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu eksekutif, kehakiman dan perundangan. Mari kita lihat cara untuk menjawab soalan ini. Ayuh. Kita lihat yang pertama iaitu eksekutif. Terdapat 4 tempat kosong yang perlu diisi. Pada kuasa eksekutif ini, Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Antara peranan eksekutif ialah melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri yang telah mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Seterusnya ialah melantik jawatan penting. Kemudian, peranan yang lain ialah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan akhir sekali ialah melantik Diplomat Malaysia. Yang kedua ialah kehakiman. Yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dan yang terakhir adalah kuasa perundangan. Antara peranan kuasa ini ialah memanggil atau membubarkan parlimen, mengisytiharkan darurat, menjaga dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak dan akhir sekali ialah menjadi Ketua Agama Islam di Negeri Baginda, Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Itu sahaja untuk video tutorial kali ini. Terima kasih kerana menonton.